dan jalan-jalan pergi beraya guys. Okay. Ataupun untuk kita pakai harian. Okay. Dia kawal minyak di muka kita. Lepas itu dia bagi glowing muka kita kering, kusam. Dia bagi glowing muka kita guys apabila kita pakai. Okay. Okay. Ini adalah cushion foundation dia guys. Okay. Cushion foundation. Dan juga ini adalah free dia guys. Apabila cushion foundation kita sudah habis, kita boleh masukkan yang ini guys, extra cushion foundation ni. Okay, kita boleh isi ulang balik. Okay, jom kita tengok guys dalam dia. Okay guys, inilah dalam dia. Dia ada cermin dan juga dia ada span. Dan juga ni dia guys. Ini saya sudah buka ya tadi. Okay. Ni cushion foundation dia guys. Boleh nampak ya. Okay. Kita tekan. Okay. Lepas tu kita letak di kulit kita guys. Jom. Okay guys. Ini guys yang sudah saya letakkan. Okay. Cushion foundation tu boleh nampak ya. Dia ada efek glowing guys. Okay, boleh nampak. Saya ambil ni warna natural sahaja. Boleh nampak ya guys perbezaan yang saya letak cushion foundation dengan yang saya tidak letak. Okay. Di sini nampak lebih glowing. Okay. Glowing. Lepas tu nampak lebih berseri guys. Okay. Bedak dia ni tahan lama guys. Kawal minyak itu yang paling penting dan berpeluh. Selalunya muka kita apabila berpeluh dan keluar minyak, utamanya area hidung, bercapuk sudah kita punya foundation dan kita punya bedak. Tapi ini tidak guys, okay? Okay guys, inilah final looks guys. Saya guna X switch guys, okay? Boleh nampak ya. Sorry, ada perlu sikit sini guys. Finishing dia memang cantik lah guys. Untuk kita glowing-glowing gitu. Okay. Ini simple-simple saja guys. Saya guna X-Switch. Muka dan juga guna lipstick saja. Dia tidak guna eyeliner, tidak guna ni, eyebrow. Okay guys. Cantik. Okay.